Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Guru Besar, Barisan Guru Penolong Kanan, para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru cemerlang dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, saya ingin menyampaikan syarahan yang bertajuk cara-cara menjaga keselamatan diri di rumah. Keselamatan di rumah amat penting dalam kehidupan kita. Terdapat banyak cara untuk menjaga keselamatan diri di rumah. Kita patut mengunci pagar rumah kita sebelum keluar. Kita boleh mengelakkan kemasukan pencuri. Hadirin yang saya muliakan, selain itu, kita mestilah menyimpan segala peralatan yang tajam di tempat yang selamat. Contohnya, pisau, gunting, paku dan jarum. Seterusnya, bahan berbahaya seperti semburan serangga dan racun rumpai perlu diurus dengan baik. Tempat simpanan khas perlu disediakan agar tidak terdedah dan mudah dicapai oleh kanak-kanak. Hadirin yang saya hormati, di samping itu, kita juga dilarang menekan suis semasa tangan dalam keadaan basah. Hal ini dikatakan demikian kerana tindakan ini mudah berlaku kejutan elektrik. Kesimpulannya, kita mestilah menjaga keselamatan diri ketika di rumah atau di mana-mana sahaja. Kita dapat mengelakkan kemalangan dan menjamin keselamatan diri. Sekian, terima kasih.